kepada semua rakyat Malaysia, especially KL Selangor, tak kisahlah korang kat mana pun, sekali seumur hidup korang kena experience dekat Nusantara Village. Janji. Tapi janji Nusantara Village. Nusantara Village saya rasa kedua-duanya, ibu bapa dan anak-anak, kita rasa enjoy, kita rasa lapang, kita rasa seronok. Macam tercapai lah matlamat kita nak relax tu. Macam tu. Korang semua kalau orang KL Selangor ataupun even di luar KL Selangor, even di luar KL Selangor pun kita sarankan datang. Tapi untuk orang KL Selangor, kalau tak datang rugilah, dah dekat. Faham tak? Orang KL Selangor wajib. An hour dah sampai ke Nusantara Village. Wajib datang. Korang akan rasa berbaloi dan korang tak akan menyesal. Janji. Tak tipu. Dia sebenarnya ada kata betul tapi macam nak bagi. Alamak. Okay. Alright, sebelum kita tutup, Mak Noh. Okay. Ada tak kata akhir yang Mak Noh nak bagi kepada orang yang nak experience di Nusantara Village ni? Kepada semua rakyat Malaysia, especially KL Selangor, tak kisahlah korang kat mana pun, sekali seumur hidup korang kena experience dekat Nusantara Village. Janji. Janji korang tak akan menyesal, janji korang akan rasa berbaloi, janji korang rasa nak repeat lagi lepas tu. Jadi, yang penting kopi sedap. Pizza ni special order, flat white. Yeah. Wow, okay. Jadi, terima kasih Mak Noh bagi masa pada kita buat dalam rumah yang Mak Noh sendiri duduk. Betul. Nanti korang tengok. I dah upload, nanti korang tengok tahu video-video ni semua. Jadi, itu saja bagi segmen Ngopi di sini, Taja Nusantara Village. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih Nusantara Village. Terima kasih Nusantara Pizza. Nusantara Pizza. Nusantara Village, Nusantara Pizza. Mak Noh doakan semoga bisnes semakin maju, semakin diberkati, semakin berkembang pesat di persada antara bangsa. Bye-bye. Amin. Bye-bye semua.